Assalamualaikum rakan-rakan trader sekalian, this is Apit Trader. Untuk video kali ini, aku nak share kat korang semua macam mana aku manage aku punya trailing stop loss. So ada kawan kita dekat Telegram group tanya aku macam mana aku trail aku punya stop loss hari ni kan. Okay guys, first of all, satu benda yang aku nak korang faham, cara aku trailing stop loss ni depend on price action lah. Aku ada aku punya core rules. Nanti aku share kat korang semua aku punya core rules, macam mana aku dealing with macam mana aku manage aku punya trailing stop loss. Tapi that is orang cakap apa, aku punya idea saja untuk manage trailing stop loss. Tetapi when it come to the real chart, sometimes kau kena adapt dengan what kind of price action you dealing with on that particular day. Kalau kita tak setiap hari price action, cara harga bergerak berbeza-beza. So nak ada hard trading rules untuk trading stop loss ni actually is a bit hard bagi aku lah, bagi aku. It's actually is a bit hard. Okay. So tapi it's okay. Aku akan share korang semua macam mana cara aku. Dan aku akan ambil contoh hari ni lah. So hari ni aku rugi RM150. Okay. Kenapa aku rugi ni bukan sebab price hit aku punya initial stop loss, tetapi dia hit aku punya trailing stop loss. So what does it mean? Ia bermaksud bila mana price dia naik sikit, aku dah naikkan aku punya stop loss, naikkan aku punya slowly lah. That's how I manage my position today. Okay. So okay, sebelum aku nak bercerita berkenaan dengan aku macam mana aku manage aku punya stop loss, aku just nak invite korang untuk join aku punya Telegram group. Okay, free je. So dekat dalam Telegram group aku ni, aku just selalunya aku tak bagi buy call So memang FCPO aku tak, bahaya. Okay, nanti SC cari aku pula kan bagi buy call. Aku tak bagi buy call, aku just bagi kata-kata semangat. Dan one of the main reason aku selalu post kat Telegram, aku nak tunjuk dekat siapa yang baca Telegram aku adalah kepentingan untuk berdisiplin, execute korang punya sistem. Okay, untuk stick dengan satu sistem sampailah korang profitable. Okay, so itu aku punya main intention lah. So korang boleh join aku punya Telegram, link ada kat description nanti Alright. So without further ado, jom aku tunjuk korang macam mana aku manage trailing stop loss. So okay, the main idea aku untuk nak trailing stop loss ni adalah benda ni. Okay, pullback plus breakout new high. This is aku punya main idea bila mana aku nak start trail aku punya position. So let's say lah kita ambil contoh, kita kat sini kita ada kotak. Bayangkan atas ni adalah 5 minute high dan bawah ni 5 minute low. So most of the times bila mana price dia dah breakout daripada 5 minute high ni, okay, dia akan start naik lah kan. Bila dia start naik tu, aku nak tengok, okay, so let's say lah aku entry dekat area sini kan. Aku entry dekat area sini dan aku punya initial stop loss adalah dekat bawah ni Contoh. So bila aku akan start trail, bila mana aku start naikkan aku punya stop loss. So aku akan start naikkan stop loss aku bila mana dia dah start buat pullback. Bila dia start buat pullback, lepas tu dia breakout new high, dia breakout new high lagi, aku baru start trail aku punya stop loss. Okay, so let's say lah dia pullback lagi, lepas tu dia breakout lagi. Kat sini lah aku akan start aku punya trail stop loss. Macam tu. Okay, sampailah sama ada dia hit aku punya TP ataupun dia hit aku punya trailing stop loss lah. Walaupun aku trail, at the same time aku akan ada aku punya take profit punya target. Dan take profit punya target ni aku takkan cerita hari ni lah. Maybe lain video lah. Hari ni kita fokus dekat trailing stop loss saja. Okay, so this is how aku manage aku punya main idea macam mana aku nak trade. Tetapi korang kena faham, tak semua hari price akan bertindak sebegini. Okay, ada certain time price tak buat pullback, dia akan terus naik dan naik. So the thing that benda yang aku nak cakap kat sini adalah korang kena experience lah. Benda pun based on experience, macam mana korang tengok price tu bergerak dan macam mana korang dealing. Okay, so okay, let me rephrase. Setiap hari cara price bergerak tu takkan sama macam ni yang tunjuk kat sini.
Sometimes dia akan choppy kan, dia choppy. Dan sometimes dia akan, kalau dia ada momentum kuat gila, dia akan terus naik dan naik dan naik kan. So korang kena adapt lah. Dan cara korang adapt, cara aku adapt adalah based on aku punya experience sebelum ni lah. Itulah pentingnya experience. Kalau korang tak ada experience, susah sikit lah. So korang kena lama sikit dalam market kan, baru korang experience macam mana korang trail. Dan kenapa aku trail? Okay, maybe this is the first question yang sepatutnya aku kena jawab lah dulu kan. Sebab apa? Kalau dulu aku tak trail, aku just biarkan aku punya initial stop loss. So let's say aku entry kat area sini kan, let's say this is my entry area kan, this is my entry area, dan aku akan biarkan stop loss aku kat sini. Sama ada aku akan tunggu sama ada price to hit aku punya stop loss ataupun price akan hit aku punya aku punya TP kan. Okay, aku dah pernah cuba guna cara ni, tapi cara ni tak sesuai dengan aku. Okay, sebab apa? Aku tak suka the feeling of bila mana, let's say lah korang ada entry kan, kat sini ada entry, dah profit dah, let's say dah profit RM5,000 kat sini kan. Suddenly market dump and then dia terus hit stop loss kau. Apa korang rasa bila terjadi benda macam ni? Sangat-sangat, bagi aku this is a very stressful thing yang aku akan hadapi lah. So aku tak nak benda tu. That's why aku naikkan stop loss aku, trail stop loss aku. So let's say lah kalau aku naik kan, so kalau dia dump pun, at least aku dapat buat, aku secure aku punya profit. So this is the thing yang korang kena always orang cakap apa, always tanya diri korang, macam mana kalau benda ni berlaku lah. So korang kena listkan all the worst outcome kan, possible outcome yang boleh terjadi. Dan korang kena tanya diri korang, adakah korang okay kalau let's say korang stick dengan tak nak trail? Adakah korang okay kalau benda ni terjadi? Kalau aku dah experience benda ni, so aku tak nak. Aku akan trail aku punya stop loss. At least aku dapat keluar dengan, walaupun profit aku daripada banyak jadi sikit, tapi at least profit. So ia sangat membantu dari segi mental aku. Okay, so that is why aku trailing stop loss right now. Okay, so now dekat sini macam aku cakap tadi, setiap hari kita akan dapat price action yang berbeza-beza. Tak semestinya hari ni setiap hari sama kan. So akan berbeza-beza. Dan benda ni, ia experience kau akan membantu kau lah, macam mana kau nak trading stop loss tu. So let's say lah kita ambil hari ni punya trade kan. Hari ni punya trade, so ni 5 minute chart. Okay, so kalau korang tanya aku, macam kalau aku trail kan, aku akan guna 5 minute chart ke 1 minute chart. Aku akan guna 5 minute chart lah. Tapi kadang aku tengok juga 1 minute chart, tapi aku punya decision selalunya akan guna 5 minute chart lah. Sebab 5 minute chart dia punya candle lebih solid dan lebih reliable lah daripada 1 minute. Sebab kalau korang trailing guna 1 minute, kebarangkalian korang kena libas tu sangat-sangat besar lah. So better guna 5 minute. Okay, so kat sini ni 5 minute chart. So hari ni nampak kita lukis kita punya 5 minute op, dan kita tukar 1 minute chart. So dekat sini kat mana aku entry? Entry ni korang tengok lah video aku kan, dah banyak kali dah buat video. So tak perlu nak explain banyak kali lah. So kat sini price dah break up 5 minute chart. Kat sini kita punya kita punya fair value gap. Aku entry dekat mana aku punya ni? Aku entry kat sini lah, 4044. Dan stop loss aku dekat mana? Cara aku tak stop loss aku dah explain korang kan dekat last video. So tengok video tu. So untuk trade hari ni, kalau ikut hardcore rules, dia kat sini lah. Tapi aku tak letak situ. Aku letak dekat mana move ni bermula. Okay, so which mean move ni bermula, so dekat sini lah. Aku letak dekat 4033. Okay, sebab personally bagi aku, kalau aku letak kat sini, okay, ni kalau guna hardcore idea, which is letak dekat candle FVG yang ketiga, yang pertama sorry. So kat sini aku rasa not very correct lah. This is the correct hard stop placement lah. Okay, selepas sahaja aku entry dan letak aku punya initial stop loss, aku terus buka 5 minute chart dan aku akan monitor lah trade tu macam mana. So aku akan monitor dan korang nampak kat sini. Okay, aku sebenarnya aku nak tunggu dia break area sini lah.
Ni adalah kalau dia break area ni, barulah kita consider this one dia dah break new high. So korang hafal korang ingat kan aku punya idea tadi kan. Kat sini bila ada pullback ataupun break new high, barulah aku start trail. Sama juga kat sini. Kat sini kita boleh nampak kat sini kita nampak price tak breakout lagi sebenarnya, tapi kita boleh nampak lah sini macam pullback sikit kan, pullback sikit. Dan bila mana dia dah start breakout kat sini, nampak kat sini kan dia dah start break new high, aku dah start trail. Dan dekat sini personally bagi aku the best place adalah sama ada dekat sini, which is kat sini kan doji kan, the permulaan this move, ataupun dekat sini lah. So bila aku tengok balik, aku tengok balik chart ni, aku rasa dekat sini. Sebab apa dekat sini yang lagi sebab dekat sini candle ni dah break candle ni tau. So that's why aku letak kat sini lah. So aku letak situ, dan eventually price dia terus menjunam lah. Menjunam. So this is how aku gonna hit aku punya stop loss untuk trade hari ni. Simple je, tak susah mana pun. Idea dia still sama lah. Bila mana ada pullback dan breakout new high, ataupun korang remove perkataan pullback tu, korang fokus dekat perkataan new high. So bila mana price dah breakout dekat certain area yang mana aku rasa which is new high lah. So kat situ kita boleh start trailing. New high ni new high untuk on this particular day lah. Candle start mana? Candle start kat sini kan, 5 minute candle kan. So bila mana price yang ni nampak candle ni breakout new high lah. Sebab apa? Hari ini itu dah paling tinggi. Faham tak? So bila price dah cucuk dekat sini, paling tinggi price dekat sini lah. Tapi bila dah breakout, inilah jadi paling high kan. So that's why aku start trailing bila mana ada breakout new high. So tapi kalau tengok petang ni dia terus menjunam naik atas sini lah. So this is orang cakap apa, kalau benda ni berlaku kan, nampak up gap ni, kalau aku tak exit, berapa tick aku dapat ni? 40 tick tak aku. Nampak? Almost 53 tick kan kalau aku tak exit. Tapi korang jangan newbie trader akan fikir macam tu lah. Kalau lah aku tak exit, kalau lah kan. Tapi kalau trader yang berpengalaman, trader yang nak consistent profit, dia akan fikir macam mana dia execute sistem dia based on dia punya rules dan based on dia punya experience lah. So aku bila aku nampak move ni, aku just cakap kat diri aku, this is not my luck, tak ada rezeki aku hari ni, tak apa, we go again next week pula tomorrow kan. So tak ada hal lah benda macam ni kan. So macam tu lah aku trade aku punya stop loss. So maybe aku boleh kasih lagi satu example. Yang aku untung RM1,000 dekat sini hari Jumaat lepas. So dekat sini macam biasa kita nampak sini, kita mark kita punya 5 minute high dengan 5 minute low. So aku untuk trade hari Jumaat lepas, aku entry bila mana dia dia start breakout sini, nampak? Kat sini aku entry, dan kat sini dia punya fair value gap, aku entry kat sini. Jap. Sini aku tak ingat aku entry, tapi aku entry kat candle ni lah. Aku entry kat sini, tapi aku rasa aku entry kat 4051 rasa. Tapi tak apa, kat sini aku entry dan lepas saja. Initial stop loss aku dekat mana? Dekat yang ni pun sepatutnya kalau ikut kita punya main rules dekat sini kan. Tetapi again kita kena tengok price action. Aku personally bila aku tengok kat sini kan, 5 minit dah tak nampak cantik lah. Tapi kalau masa aku tengok kat sini, aku sebab kat sini aku kena faham, kat sini pun ada apa? Ada fair value gap juga. So aku sebenarnya masa aku entry trade ni, aku letak stop loss aku kat bawah ni sebenarnya. Yes, aku rasa that is the supposingly aku punya ni lah, aku punya stop loss lah. Dan of course dia a bit wide, tetapi selagi mana dia kurang daripada 15 tick, aku okay je. Then accordingly aku akan buka balik 5 minute chart. Aku akan start trade bila mana aku nampak ada pullback dan breakout new high kan. So kat sini aku just chill lagi. Nampak? Dekat sini nampak ni kan,
dah breakout new high kan. So kita trail lah. Letak kat sini pula. Macam tu. So kat sini nampak dia breakout lagi. Ni kat sini aku dah boleh letak break even lah. Macam tu lah aku trade guys. Tak sini ke kan. Ini kat sini break even atau bawah ni pun okey juga. So aku just hold kat sini. Lepas kat sini nampak dia kat sini aku dah hit TP lah. Untuk trade ni aku letak 20 tick lah. 20 tick sebab apa? Kat sini bagi aku kat sini adalah area yang paling orang cakap apa? Paling kuat resistance. So that's why aku just letak 20 tick aku punya aim. So aku terus hit. Eventually dia naik lagi tinggi, tapi aku tak kisahlah. I don't care. Aku nampak dekat sini resistance paling kuat. So aku hit terus hit TP. Okay. So this is how aku maintain lah. Let's say lah kalau aku punya hit TP aku let's say 50 tick. Kalau macam ni, macam mana aku trail? Kat sini nampak candle ni break new high kan. Kita buang ni. Nampak tak candle ni break new high? Aku letak kat sini bawah ni. Nampak dia break new high lagi. Nampak kat sini kita nampak momentum dah kuat sangat. So kita just trade candle by candle terus lah. Kat sini nampak ni break new high lagi kan. Tak sini. Ni break new high lagi. Tak sini. Nampak dia break new high lagi. Tak sini. Lepas tu hit lah stop loss kita. Dah ni dah hit. So, macam tu lah guys. Okay. So again benda ni dia punya idea macam ni. Breakout new high baru kita start trail. Tapi at the same time korang kena adapt dengan price action diberi pada hari tersebut lah. Okay. So benda ni semua experience lah guys. Bila korang dah banyak kali trade, korang akan jumpa satu benda yang korang rasa selesa. Dan aku selesa dengan apa yang aku buat sekarang lah. Okay, aku selesa dengan apa yang aku buat sekarang. Okay. Alright. So I think that's it untuk today's video. Hopefully korang dapat manfaat. So again, kalau siapa yang masih belum join aku punya Telegram, Apit Trader Community, korang boleh join melalui description, melalui link kat dalam description. So just nak bagi tahu, aku memang dah sangat busy untuk sebenarnya nak buat video ni. Even last short video pun aku memang tak boleh nak buat, tak boleh nak commit nak buat, sebab memang aku dah start busy. Aku dah banyak projek dekat kerja hakiki aku kan. So aku memang tak sempat nak buat. So dekat dalam aku punya Telegram group free ni, aku just macam aku cakap earlier on in this video, aku just nak share aku punya journey. Okay, korang just mudah-mudahan korang dapat inspirasi, mana tahu kan, inspirasi untuk trade FCPO kan. Dan kalau korang ada soalan, korang boleh just tanya dekat dalam tu, aku akan jawab insyaAllah. So guys, thank you so much for watching. See you guys in the next video insyaAllah. Assalamualaikum.